user 6544. Okey, saya dah pakai 3 stand and balloon. Okey, tapi sekarang ni rasa ketat dan selalu sakit dada. Adakah jantung saya bermasalah balik? Okey. Okey, so boleh saya tahu tak untuk cik user 6544? Sekarang dah pakai 3 stand kan dan balloon. So sekarang ni masih dapatkan masih menerima rawatan ke macam mana? Okey, masih follow up dengan pakar ke macam mana untuk cik? Okey, user 6544 dan bila? Okey, dan bila buat stand bila start pakai 3 stand dan juga balloon ni? Boleh saya tahu tak untuk cik user 6544? Okey, so yang mana kalau untuk cik user 6544 kan dah pakai dah okey 3 stand, dah pakai balloon, tapi tiba-tiba rasa balik simptom kan, tak selesa dekat bahagian dada, okey, rasa ketat dada dan sebagainya. So kita advise untuk buat pemeriksaan lah, sebab kita takut ada berlakunya komplikasi. Okey, ada komplikasi. So kalau dah lama pun kena buat pemeriksaan, kalau baru pun kena buat. Okey, kena buat balik, dapatkan rujukan balik lah. Sebabnya kan kadang-kadang kalau orang yang baru mungkin ada juga komplikasi. Okey, sebab yang ni memang berlaku lah. Memang ramai juga berlaku patient kita. Ada yang selepas pemasangan stand masih lagi sakit dada, masih lagi rasa tak selesa dekat bahagian dada, rasa nyeri dan sebagainya kan. So if kalau ada, kita sarankan untuk dapatkan rujukan. Dan mungkin kalau untuk cik user 6544 mungkin nak dapatkan second opinion ataupun rujukan lanjut dengan kita punya pakar jantung, boleh klik sahaja form dekat bawah sekarang. Okey, anda masukkan